Hari tu aku dah pasang yang ni 16 inci. Sekarang aku nak pasang brand yang sama, tapi yang ni sizing dia adalah 12 inci semua basikal aku ni korang tengok brand daripada Bish. Kita nak tengok dia punya perbezaan guys, 16 inci dengan 12 inci ni. So yang ni dia punya handle, yang ni dia punya seat. Yang ni cantik, color purple guys, siap ada love. Dua dia punya mudguard. Yang ni dia punya trainer wheel, yang ni tak ada lampu Satu dia punya bakul, siap ada side mirror guys. Comel dia. Okey, ni dia punya basikal guys. Yang ni dia dah 85% pasang. So kita tinggal pasang lagi sikit je. Kita pasang rem depan, seat dengan handle je. Dia punya carrier ni pun siap ada span First kali masukkan dulu dia punya seat. Kita kuncikan dia punya pedal, kiri dengan kanan. Kita pasang dulu dia punya besi carrier ni. Kita ikatkan juga untuk sebelah atas ni. Bila korang dah pasang roda belakang tu, baru kita pasangkan rem depan. Lepas tu baru kita pasangkan dia punya handle ni, masukkan. Lepas tu korang boleh adjust nak tinggi boleh, nak rendah pun boleh. Bila dah ngam tu baru kita ketatkan kat sini. Okey guys, selesai nampak. Memang cantik warna purple, warna kuromi Ada bakul, ada side mirror, ada loceng. Dia ada brake depan, brake belakang. So yang ni adalah saiz 12 inci. Kalau yang 16 inci yang belakang ni So yang ni sesuai untuk anak korang umur 3, 4 tahun, 5 tahun pun boleh. Kalau badan kecil ambil yang ni. Harga pun murah, tekan link kat bawah.